Video tutorial Geografi Tingkatan 2. Kepentingan telekomunikasi di Malaysia. Tahukah murid-murid, setiap kali kita membuat panggilan, menghantar mesej atau melayari internet, sebenarnya kita sedang menggunakan telekomunikasi. Telekomunikasi bermaksud suatu interaksi yang melibatkan jarak jauh antara penyampai dengan penerima. Dengan adanya teknologi ini, manusia dapat berhubung tanpa batas sempadan sama ada untuk belajar, bekerja mahupun bersosial. Mari kita jawab soalan berikut. Isi tempat kosong bagi menjelaskan kepentingan telekomunikasi di Malaysia. Pertama, telekomunikasi dapat mengeratkan silaturahim antara manusia. Seterusnya, dapat berhubung dengan sesiapa sahaja di seluruh dunia dengan mudah. Selain itu, pengurusan dan pentadbiran negara lebih sistematik dan teratur. Telekomunikasi dapat meningkatkan integrasi dan perpaduan negara. Telekomunikasi juga membuka peluang pendidikan lebih luas dan menjimatkan kos melalui e-pembelajaran. Data dapat disimpan dengan segera dan selamat. Urusan keuangan dan perkhidmatan perbankan dalam talian membolehkan kita menguruskan wang di seluruh dunia dengan mudah dan lancar. Pelbagai maklumat dari seluruh dunia dapat diperoleh dengan melayari internet. Siaran langsung melalui aplikasi satelit membolehkan penonton menyaksikan siaran secara langsung di televisyen. Satelit cuaca dapat memberi data ramalan cuaca dan fenomena alam dengan lebih tepat serta terperinci. Segala urusan kerajaan dan swasta menjadi cepat dan efisien. Kesimpulannya, telekomunikasi memainkan peranan besar dalam kehidupan kita. Daripada memudahkan urusan seharian, menyebarkan maklumat dengan pantas hinggalah menghubungkan kita dengan dunia luar.